Jadi, macam mana dengan rancangan kau semalam? Dah dapatkah resolusi anti bosan tu? Idea banyak, tapi tak cukup kuat lah. Tak, maksud aku, semua tu idea dah basi. Tapi tak apa, malam ni ada lagi. Alah, banyak masa boleh fikir. Kelas pun bukannya mula lagi. Minta laluan! Minta laluan! Berhenti! Pagi Kak Gina, Kak Mila. Apa salah saya pula pagi ni? Tahu salah ya? Tu, baju masukkan ke dalam. Tali leher, ikat. Baju? Tak ada masalah. Nak buat apa? Ajak. Tak apa lagi. Hak ni yang masalah ni. Nak pakai tali leher ni. Saya bukan suka sangat jadi Mak Saleh ni. Boleh pun. Amboi, payah tu Jom kita pergi. Tolonglah Gina. Hai Jimmy. Jomlah. Bye-bye Jimmy. Kau jangan mengadil lah. Dari pengamatan saya rasa ada sesuatu yang tak kena dengan Kak Mila, Abang Jimmy. Aku tahu. Siapa abang kau? Tolong jangan panggil aku abang, Sorry Bang Jimmy. Jimmy. Kita tengok. Kalau Kak Mila kalis belakang, makna ada dia memang suka Kak Hang, Abang Jimmy. Jimmy. Sudahlah kau. Minta perhatian. Semua pelajar diminta berkumpul. Kita akan mulakan perhimpunan sekarang. Kita mulakan perhimpunan kita dengan lagu Negaraku. Sedia? Mula! Dijemput Puan Pengetua, Madam Lau memberikan ucapan permulaan sesi persekolahan. Ini. Kamu di belakang sana. Jangan ingat saya tak nampak ya. Selamat pagi warga sekolah. Sekolah mengucapkan tahniah kepada pelajar kita, Carmila Agus, kerana mendapat keputusan cemerlang dalam PMR tahun lepas. Syabas Carmila. Kamu semua mesti berusaha keras untuk mencapai kejayaan. Satu lagi pengumuman, Cikgu Syahari sudah berpindah sekolah. Senyap. Sebagai ganti, kita akan ada guru baru. Tapi sampai sekarang dia belum muncul-muncul lagi.
Jomlah. Jangan awak. Kan lebat ni. Jom. Dah lambat ni. Apa awak ni? Pasal